Ulama terdahulu dah bagi gambaran. Lelaki ibarat tulang yang lurus, wanita ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun orang lelaki tak akan mampu meluruskan kebengkokan itu. Kitalah yang lelaki kena sesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Kalau kita cuba luruskan, dia akan patah. Dia memang, kita menyakitkan hati dia, dia terpaling disakiti. Tapi tang dia menyakitkan hati kita tu, tak, sebab you all tak payah cuba nak faham. Memang you tak akan faham. Kami inilah yang kena faham. You tak faham. Okay lah, kita. Itu sebab kita lelaki banyak diam. Sebab kita bercakap, salah ambil diam. Orang perempuan duduk sebelah kita, kita tengok bola ni. Mana bang? JDT Lodi 9. Oh. Yang baju biru tu JDT. Oh, yang kuning tu. Kan dah cakap JDT lawan Negeri Sembilan. Tanya apa marah tu. Berapa dah skor bang? Dah 2-0 lah. Siapa 2? JDT. Habis yang kosong tu. Kau kena sabar je layan tu. Yang kosong tu ni. Macam tu je. Lepas tu dia tanya, yang Negeri Sembilan ni Ronaldo tak main? Itulah dia cuba nak join topik tu, tapi kita